Okay, sekarang saya di Shell Station. Customer punya kereta Audi TT, dia punya ignition ngok sudah ngosak, sudah jam. So kita cocok kunci. Tengok, langsung tak boleh pusing. Dia sudah jam di sini. Dia tak boleh pusing, dia sudah jam. Tengok, tak boleh pusing langsung. So sekarang kita nak repair dia punya steering ngok. Okay, so sekarang kita jabut dia berskru. Sini semua kita jabut keluar dulu. Ni barang rosak. Kita suruh cabut. So kita tukar baru punya kasih customer. Ni barang rosak. Okey, kepala sudah cabut. So sekarang boleh nampak satu yang kotor. Ini yang mesinnya, ini yang barunya. So kita akan tukar ni barunya ignition switch masuk. Okey, ini lamanya. So ini barunya. So kita sudah masuk silinder ignition dia. Cantik. So sekarang kita cuba nak pasang balik dengan try. Okay, sini semua kita sudah pasang balik. Cantik. So sekarang kita cuba. Kunci masuk, pusing. Tengok, senang saja. Sekarang sudah pusing, senang saja. So kita sudah tukar steering lock satu set . Okay, so kita sekarang cucuk, pusing. Tengok, meter boleh on punya. So kita sekarang cuba start. Boleh start. Cantik. Cun. Okay. Thank you.